Calon Ujian Psikometrik Pegawai Penguatkuasa KP9 Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia 1 Julai 2025 ini, fahami 5 aspek utama yang akan dinilai dalam exam ini. Pertama, aspek disiplin. Ia melibatkan ketepatan masa, kepatuhan terhadap peraturan dan tanggungjawab dalam melaksanakan tugas. Kedua, aspek emosi yang mana ia menilai kestabilan emosi, kemampuan mengurus tekanan dan empati terhadap orang lain. Ketiga, aspek kerjasama. Ia melibatkan kemampuan bekerja dalam pasukan, interaksi sosial dan kepercayaan. Keempat, komunikasi. Menilai kemahiran mendengar, menyampaikan maklumat dengan jelas dan penyesuaian gaya komunikasi. Dan yang terakhir adalah kepimpinan yang mana ia melibatkan kemampuan mempengaruhi orang lain, membuat keputusan perancangan strategik dan pengurusan konflik. Untuk calon-calon yang nakkan rujukan khas ujian psikometrik penguatkuasa KP9 yang mana ada 200 hingga 800 contoh soalan beserta cadangan jawapan dan huraiannya, ada nota-nota, penerangan format, apa yang dinilai, teknik menjawab dan banyak lagi. Boleh terus dapatkan rujukan di link di bio atau terus DM Cik Su.